Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to Ghazali channel. So jangan lupa like, share, subscribe ke channel untuk next content. So guys, this is a new project saya. Sekejap video jap. Okay. So hari ni aku nak buat satu, tengok kita nak buat balik bumbung ni. Kalau dapat buat touch up semua tak macam. Tapi for the first thing, aku nak buat bumbung dulu. Jom kita tengok condition sekarang. Abang tengok condition dia. Ingat tak tu, ini saya berlubang. So satu. Ni lubang. Ni lubang. So memang condition buruk. Untuk condition untuk di luar je lah. So far yang sini lain semua okey je. Okay. So kita harap bayi ni settlekan lah. So tengok apa yang jadi. Jom tengok kemudian. So ni hari ke-5. Actually sebabkan cuti di Bali kan, so tak adalah aku nak update. Dan company apa, memang aku tak ada dah buat update apa-apa lah. So hari ni aku nak cerita dengan korang daripada video lepas. So inilah sambungan daripada hari tu punya. Ini hasil sebelum, kiranya selepas dia simen. Jom kita tengok. So aku tak tahulah one okey ke tak okey. Tapi apa yang selesai, dia dah start fiber balik lah. So dia tak potong lah, maksudnya dia buat macam tu je. Sudah juga so far yang ni tak usik dia. Aku buat yang bumbung dengan yang ni sahaja. Yang lain tak buat lagi. So far tu dah potong hari ni. Aku nak update. Jadi aku mengharapkan yang lebih terbaik. Siapa-siapa yang nak sponsor untuk video projek Wira. Aku ada dua projek, iaitu kereta Wira dengan Iswara. Kalau nak sponsor lah. Enggak, memang tak ada lah kan. Okay, itu saja. Assalamualaikum, bye. Alright, so Assalamualaikum, welcome back to Ghazali channel. Welcome back. So hari ni kita akan ada satu perubahan lah. Jam tak banyak pun. Kita buat slow-slow sebenarnya. Macam kita tak akan buat sedekat itu sebab bajet satu-satu. Alright, so hari ni nak tengok dia punya hasil untuk berapa hari ni lah. Jom. So kita ambil dari belakang. Ni kita dah gosok. Itu memang terkopek habis lah. Macam tengok channel macam dah terkopek gila lah. So sekarang ni dia dah cantik sikit, dah gosok sikit. Tapi ni akan ada touch up lagi. So kat atas ni kita dah plaster balik. Pun dah keras sikit kan. So ini macam ni. Ini kita dah plaster sikit, dah gam balik. So agak-agak korang, apa yang aku nak buat? Mungkin lepas ni aku akan cerita dengan korang macam aku akan buat cantik ni semua. Aku akan buat undercoat. So kalau undercoat tu baru kita fikir nak buat apa. Macam InsyaAllah kita akan buat satu. Alright, so ini saja update untuk hari ni. So update untuk Mah. So Mah dia tengah mandi lah. Okay, nanti aku buat walkthrough lah. Sebab apa aku nak buat walkthrough, tak adalah sebab nak menunjuk ke apa. Tak. Ini adalah macam satu achievement baru lah. Which is aku selesaikan masalah utama kita ni dulu. So jom lagi. Selepas beberapa minggu diorang buat treatment dekat bumbung apa semua. So inilah keadaan terbaru kereta ni. Alright, so lagi kita buat walkthrough. So jom kita walkthrough sikit lah. So apa benda yang aku buat ni, tambahan ni lah dekat aku punya Wira ni. So kalau nampak macam cala ni, tak apa. Yang ni nanti kita cover balik lah. So enjin aku rasa kecil lah. Standard je kan, standard je cover kita. So benda aku buat adalah bonet ni aku buat dulu. Dah teruk sekarang kan. So lah. So bumbung aku settlekan lah. So tinggal nak masuk barang-barang part je lah. Ni body ni nanti dulu lah. Tengok ada bajet kita buat kan. Okay, so alhamdulillah benda yang aku nak buat sama ni bumbung selesai. So tinggal lagi nak buat benda-benda yang pelik lah. Benda-benda pelik.